قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Orang yang telah mati pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihidupkan kembali supaya mereka ini boleh beramal soleh, iaitu dengan bersedekah. Jadi amalan sedekah ini adalah satu amalan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita melambatkan, kerana Allah menyuruh agar kita menyegerakan amalan sedekah ini ataupun zakat ini supaya kita tidak menjadi antara orang-orang yang menyesal di hari kemudian, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Azizi bin Muhammad Zaidi, selaku pemangku pengurus di Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan para penginfak atas kelengkapan set lengkap pengurusan jenazah ini, dan saya doakan kepada para penginfak agar dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan semoga apa yang diinfakkan ini pahalanya akan berterusan kepada para penginfak, dan seterusnya semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.